Motor starter, soft starter atau VFD, mana sesuai? Kalau salah pilih, boleh rugi. Motor starter, direct online, Star Delta. Bagus untuk load sederhana, tapi kelemahan utama ialah arus permulaan sangat tinggi. Ia biasanya dipakai pada pump kecil, blower dan mesin sederhana. Soft starter, kawalan arus secara berperingkat untuk elak kejutan mekanikal. Tapi hanya kawal permulaan dan berhenti, bukan kelajuan. Aplikasi, kebanyakan dipakai dekat conveyor, large pump, fan system. VFD pula, boleh ubah kelajuan motor ikut keperluan. Sangat jimat tenaga, tapi lebih mahal dan kompleks. Berikut adalah perbandingan antara motor starter, soft starter dan VFD. Harga VFD mahal tapi sangat berguna. Contohnya, kawal loop kelajuan kipas dengan temperatur dekat cooling tower. Kesimpulan, motor membolehkan kawalan asas motor, manakala soft starter mengurangkan arus masuk sekaligus memanjangkan jangka hayat motor. VFD pula memberikan kawalan kelajuan penuh dan kecekapan tenaga, tetapi lebih mahal. Setiap pilihan berbeza dari segi kos, kawalan dan kehausan pada motor, dengan VFD menjadi paling cekap dan paling berbaloi dalam jangka panjang.